Okay, hai, Assalamualaikum. Video kali ni aku nak buat tutorial cara tukar lampu mentol kereta Proton Saga FLX aku. Ni mentol dia H7 aku pakai. Ni mentol lama dah terbakar tau. Nampak tak ada putus. Nampak tak ada putus. Okay, ini mentol baru, nampak tak putus kan. So cara nak tukar dia, korang buka korang punya boot kereta depan. Lepas tu korang just plug and play saja, tarik dan masuk. Sekejap aku tengok korang korang dah buka korang punya boot depan, korang tarik ni. Aku punya yang terbakar belah sini tau, belah lampu besar. So lampu kecil ni kita tarik macam ni, keluarkan getah ni. Lepas tu korang pusing sikit, belakang ni korang pusing bagi dia keluar. Dia akan keluar macam ni. Okey, dia akan keluar macam ni. Nampak? Korang just plug and play saja. Masukkan pin dia. Contoh ni belah sini macam aku dah buka. Nampak tak? Ada pin dua ni. Korang jangan ambil mentol baru. Dan korang masukkan. Lepas tu korang masukkan macam ni. Dan korang pusing sikit. Dia ada tapak dia tau. Lepas tu korang pusing yang dia masuk. Dah ada dekat macam tu. Korang masukkan balik dia punya getah ni. Getah ni korang masuk balik. Okay. Lepas tu korang test. Okay, aku dah test, lampu dah menyala. Nampak? Ni terbakar, nanti aku akan tukar lah. Okay, kalau korang nak beli produk ni, korang boleh klik pada logo produk tu. Aku dah letak link dia. Korang boleh beli kat situ. So, okay. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Bye.